Nak masak nasi arak guana puyuk tak ada. Kepala paik pun patuh. Bisa pun tupuk gelebek nyeng. Toh. Alat dapur. Hari ni kita mari semenyih. Nak beli alat dapur punya pasar. Murah-murah weh. Kipas shilling serendah 85 ya je. Kedai shilling fan pun ada. Harga 159 je. Surface downlight pun banyak pilihan sini. Harga serendah RM4.5. Banyak bawah RM10. Ghost stainless steel water forcing 289 je. Scene design simple dan klasik serendah 88. Hak ni set bilik air. Ada cermin sekali dengan kabinet. Hak ni pula harga 165. Ada cermin kabinet. Comelnya satu set kabinet ni ada 2 pintu. Siapa nak beli jambang? Ada 10 jenis desain jambang di alat dapur. Jambang satu piece serendah 189. Water heater pun ada. Ada banyak sangat pilihan water heater. Harga serendah 179 je. T-shirt hook pun ada. Boleh teras diri kalau mari sini. Peralatan mandi pun macam-macam jenis ada dekat alat dapur ni. Untuk lighting ada downlight, ada wall switch, macam-macam jenis. Ada power track, ada wall lamp. Comel-comel lampu dia. Chandelier pun ada. Untuk lighting dan switch hanya ada di cawangan semenyih dan cerah batu 10. Nak cari standing cooker pun ada. Untuk hook dan hook ada Livino, Rubin, ada Elba, ada Robam, ada Rinnai, Premium. Sinki dapur lebih 50 pilihan. Ada workstation sink, ceramic sink, farmhouse sink. Ada oven, microwave, dishwasher. Wow, smack pun ada sini. Bestnya mari alat dapur. Dah lah harga terbaik, boleh runding pula tu. Alat dapur ada 5 cawangan. Semenyih, Ceras Batu 10, Bangi, Shah Alam, Senawar. Alat dapur Semenyih antara 5 cawangan yang paling terbesar. Jom pakat mari alat dapur. Bye.